bab tentang waktu sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW bersabda, Jibril telah menjadi imam kepadaku dekat Baitillah 2 kali. Beliau bersembahyang zuhur dengan aku ketika matahari telah tergelincir dan bayangnya telah pun ada kadar sepanjang tali kasut. Dan beliau bersembahyang asar denganku ketika mana bayang seseorang itu telah menjadi sama panjang dengannya. Dan beliau bersembahyang maghrib denganku ketika mana orang yang berpuasa berbuka puasa. Beliau bersembahyang isya denganku ketika telah lenyap syafaq. Dan bersembahyang fajar denganku ketika mana telah haram makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa. Pada keesokannya beliau bersembahyang denganku zuhur ketika bayangnya ataupun bayang seseorang menjadi sama panjang dengan dirinya, dan bersembahyang asar denganku ketika mana bayangnya ataupun bayang seseorang telah menjadi 2 kali ganda panjangnya, dan bersembahyang maghrib denganku ketika mana orang yang berpuasa telah berbuka, yakni telah boleh berbuka, dan bersembahyang isya denganku hingga ke 1/3 malam, yakni pada 1/3 awal malam, dan bersembahyang fajar denganku dikerjakannya sembahyang fajar itu pada waktu telah cerah tanah. Kemudian dia berpaling kepadaku seraya berkata, wahai Muhammad, inilah waktu nabi-nabi sebelummu. Waktu sembahyang itu ialah di antara 2 waktu ini. Riwayat ini Imam Abu Daud dengan sanadnya dia ambil daripada Ibnu Abbas. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Jibril telah menjadi imam kepadaku dekat Baitillah 2 kali. Dia sembahyang zuhur dengan aku, dan bersembahyang fajar dengan aku ketika mana haram kepada orang yang nak puasa makan dan minum. Ketika tu iaitu ketika masuk waktu subuh. Ketika mana haram makan? Iaitu pada ketika masuk waktu subuh. Yang dimaksudkan di sini, yakni ketika terbit fajar sadiq, bukan fajar kadzib. Fajar sadiq itu iaitu selepas fajar kadzib. Fajar kadzib mula-mula daripada malam gelap tu kita tengok, kalau kita ni sebelah timur lah, sebelah naik matahari, kita tengok gelap mula-mula, lepas tu dia naik merah memanjang begitu. Itu fajar kadzib. Lepas tu dia hilang. Lepas pada hilang tu dia naik melentak cerah ni rata kut tepi ufuk putih, nampak cerah. Itu fajar shadiq. Ketika itulah mana orang yang nak puasa haram makan dan minum. Ini hadis ini juga menunjukkan bahawa imsak tu tak ada. Imsak bukan makna tak boleh berhenti makan tu. Sejam pun boleh makan sebelum pada tu nak berhenti, lepas tu tak makan, tak apa. Tapi maknanya kalau nak makan boleh lagi sampai ke subuh, sampai ke masuk subuh boleh lagi. Lepas masuk subuh baru haram, sebelum pada tu tidak haram. Ada pun setengah-setengah amalan orang-orang kita ni mana dia mengharamkan. Tak boleh dah tu. Apabila tengok imsak tu dah habis dah ni waktu imsak, padahal subuh tak masuk lagi, maknanya dia mengharamkan. Itu bahaya tu, mengharamkan apa yang Nabi SAW kata halal boleh lagi. Dia kata tak boleh makan, padahal nasi boleh lagi, sepinggan boleh lagi tu dalam masa tu. Bahaya tu kalau lagu tu, kena beringat tu sikit. Mengharamkan apa yang Allah SWT sudah halalkan. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hatta, hingga boleh makan dan minum. Hingga, apa makna hingga? Sampai sekat tu hingga terbit fajar sadiq sanilah, hingga masuk subuh. Kita kata tak, hingga masuk imsak. Itu makna ubah tu. Dan kita sudah tengok dalam banyak kitab-kitab tak tahu mana imsak tu. Kalau nak cermat dia bercanggah dengan hadis lain pula. Hadis Nabi SAW suruh takhirkan sahur, suruh takhir, bercanggah pula dengan tu. Kalau nak cermat tak payah semua. Apalagi ni setara orang zaman dulu, zaman kemudian yang ada dengan jan dengan gapo dia banyak mudah, dengan speaker boleh dengar orang band, tak jadi masalah.
tak payah kena keluar pergi tengok apa nama ni fajar tu, sehingga haram. Ketika haram makanan, mana sebelum pada tu tak haram lagi, makruh. Tak ada dalil yang menunjukkan makruh, tak juga. Yang kata kita buat imsak tu mana sebelum, lepas tu maknanya jadi makruh makan, tak ada juga dalil.